Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini 18 Mei. Maka tinggal 13 hari saja lagi sebelum saya menjejakkan kaki ke starting line Kuala Kangsar Half Marathon 2025. InsyaAllah pada 1 Jun yang akan datang nanti. Hari ini saya sambung balik berlari selepas 1 hari rest semalam. Rest day teramatlah penting. Badan kita bukannya mesin. Otot-otot perlu masa yang cukup untuk pulih, sistem saraf nak kena reset, dan semangat juga perlu di-recharge. Jadi, kalau nak maintain performance dan elak kecederaan, rehat tu wajib ada dalam program latihan kita. Tapi yalah, kekadang itu, jiwa perasan kelajuan ni selalu main langgar saja. Tak mau nak rehat. Kesudahannya, performance ke laut. Injured pula tu. Lepas tu baru nak menyesal. Saya tak tujukan pada sesiapa, hanya sekadar mengingatkan diri sendiri. Bak kata pujangga. Kadang-kadang, untuk jadi lebih kuat, kau perlu tahu bila untuk berhenti. Kerana rehat bukan kemalasan. Ia adalah satu strategi. Hari ini saya bercadang untuk buat easy run lebih kurang dalam 15 km. Easy run ni bukan saja bagus untuk recovery, tapi juga ianya membantu meningkatkan aerobic base dan kekuatan mental. Lagi satu, dengan easy run ni kita dapat kumpul mileage tanpa terlalu banyak membelasah badan kita. Macam biasa, saya berlari di sekitar kawasan kampung saya. Sebahagian besarnya atas jalan tar lah, laluan sawah padi dan sikit trail tanah merah dan berbatu, sambil melayan dan menikmati pemandangan indah ciptaan Tuhan. Jam dah hampir 7:30 pagi. Kalau nak diikutkan, agak lewat jugalah sebenarnya. Matahari pula sekarang ni, dah tak kasih chance. Awal je dia keluar, dalam 8:30 macam tu dah start rasa bahangnya. Tapi kita redah jugalah. Siapa suruh mula lambat kan? Saya mula dengan regangan dan warm up. Penting warm up ni, jangan sesekali pandang ringan. Sebab bila otot-otot dah ready, risiko untuk cedera tu dapat diminimalkan. Selepas dah warming up sikit, ini saya mulakan larian menuju ke jalan raya utama. Jika anda lihat data di sebelah kiri video ini, elevation menunjukkan 26 meter. Sebab kejiranan saya terletak di kawasan tanah yang agak tinggi sedikit. Jadi untuk permulaan kilometer pertama ni, saya turun bukit dululah. Permulaan yang tenang. Average pace sekitar 6.09 minit per kilometer. Average heart rate dalam 130 BPM macam tu. Feeling fresh. Tapi saya tahu, tenang ini tak lama. Menuju ke kilometer kedua, anda dapat lihat di sebelah kiri saya adalah masjid. Dan di sebelah kanan pula ada tanah perkuburan orang Islam. Di sinilah bersemadinya ibu saya yang saya rindui. Saya berhenti seketika. Adab ziarah atau melalui kawasan perkuburan jangan dilupakan. Ada doanya yang sunat kita baca. Dan juga sama-samalah kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada ibu saya. Semoga Allah mengampuni dosa dan merahmati beliau. Kubur mengingatkan saya bahawa kematian adalah finish line yang sedang kita tuju. Semakin hari, kita semakin dekat dengannya. Gagal capai PB dalam perlumbaan larian, masih ada event seterusnya. Tapi gagal PB dalam hidup setelah melintasi finish line. Maka itu, tiada lagi ulangan dan sengsaralah kita selamanya. Oleh itu, bersamalah juga kita mengejar PB dalam amalan. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan di sini dan juga di sana. Kilometer kedua masih lagi steady. Maklumlah, badan masih lagi dalam fasa warming up, enjin belum begitu panas lagi. Heart rate sudah mula naik perlahan-perlahan.
walaupun sebahagian besar laluan adalah rata. Laluan awal ke kilometer ketiga masih lagi melalui jalan kampung. Turun naik elevation tidaklah begitu ketara, tapi sudah cukup untuk jantung pam darah dengan lebih laju sedikit. Suasana kampung yang memberi ketenangan kepada minda saya. Dengan berlari ini sajalah saya dapat menggunakan me time saya dengan sepenuhnya. Bila balik rumah, tak perlulah saya ceritakan dekat sini. Sekarang saya sudah keluar dari jalan kampung, melalui terowong menuju ke overpass. Bawah tu ada jalan kereta api. Elevation paling tinggi adalah 18 meter. Jadi faham-faham je lah, nafas pun tertiba jadi lagi laju. Bila berlari naik bukit, cadence perlu lebih tinggi dan stride kena lebih pendek. Elakkan langkah panjang kerana ia memaksa otot betis dan hamstring bekerja lebih kuat. Fokus pada langkah ringan dan cepat, condongkan badan sedikit ke depan dan ayun tangan dengan aktif untuk membantu momentum larian. Pemandangan dari atas sini, subhanallah, cantik. Nampak bendang dan gunung jerai di kejauhan memang magnificent. Kalau nak buat postcards, tempat ni memang terbaik. Tapi, mana ada dah orang pakai postcard sekarang ni? Average heart rate masih okey. Masih dalam zon 3. Cadence dengan stride lebih kurang sama saja dengan last kilometer. Sebab elevation tak beza banyak mana pun. Lepas turun overpass tadi, jalan mostly rata, cadence meningkat, stride masih maintain, pace bertambah laju. Laju sikit je lah pun. Tapi heart rate pula dah mula masuk zon 4 dan susah nak turun ke zon 3 balik jadinya. Rasa-rasanya memang tak easy run sangatlah dah ni. Oleh itu, niat pada awalnya nak maintain heart rate dalam lingkungan zon 2 dan 3 dengan ini secara rasminya terbatal. Lari ikut feeling je lah. Selagi rasa okey, pedulikan zon-zon heart rate ni. Buat bertambah sakit kepala saja amaran keras. Jangan ikut kaedah training saya ni. Saya bukan coach atau runner profesional ya. Berdasarkan research yang saya buat, katanya sasaran ideal cadence ialah di antara 170 dan 180 langkah per minit. Stride pula perlu semula jadi. Jangan paksa, panjangkan langkah, sebaliknya tingkatkan pecutan dari pinggul. Jom try kaedah ini. Semoga membantu berlari dengan lebih efisien dan jimat tenaga. Sebelum sampai ke kilometer keempat, lebih separuh perjalanan, saya berlari di atas jalan tanah merah dan berbatu. Kawasan ini masih lagi under construction. Ianya adalah sebahagian daripada projek tebatan banjir oleh kerajaan. Dah lama dah projek ni. Bila nak siap, tak tahulah. Walau bagaimanapun, progres tetap boleh nampak dari masa ke semasa, biarpun mungkin perlahan. Samalah dengan kita. Saya yakin setiap orang ada banyak impian yang belum tercapai atau tertunda. Tapi langkah tetap diteruskan. Ada kalanya amatlah perlahan. Yang penting we still keep moving forward. Kilometer keempat, enjin dah mula panas. Peluh pun semakin banyak. Jalan rata di sepanjang larian di kilometer ke-5 dan ke-6. Tak ada pressure tambahan pada jantung. Maintain dalam zon 4. Dapat kekalkan rentak larian dengan agak baik. Cadence 170 langkah dan stride 100 cm seminit. Apabila lari di kawasan bendang, ada kalanya kita perlu berhati-hati dengan periuk api yang bergelimpangan di atas jalan. Seperti yang anda lihat sekarang ni. Silap langkah, kalau terpijak,
hilang terus keselesaan untuk berlari. Untuk kilometer yang ke-7, saya masuk off-road sikit. Jalan tanah merah dan berbatu. Ada lopak air yang kedalamannya kita pun tak tahu dan tak ada masa nak cek berapa dalam. Jalan juga tak berapa nak rata. Kena hati-hati. Kalau hilang fokus, boleh tersungkur, menyembah bumi. Ibarat hidup ini. Ada hari kita rasa kuat, semuanya macam okey je. Tapi hanya satu kesilapan kecil. Ianya boleh menghantar kita ke titik mula semula. Heart rate pun naik sikit sebab banyak mengelak rasanya. Pace tetap maintain. Meneruskan ke kilometer ke-8 dan 9, saya kembali berlari on road. Masih lagi menikmati keindahan dan kedamaian sawah padi yang terbentang luas. Jalan adalah rata dan lurus. Sepatutnya larian saya lebih smooth dan laju. Tapi nak buat macam mana? Matahari dah mula meninggi. Maklumlah, subuh kan awal sekarang ni. Pukul 8 lebih sikit dah boleh rasa panas kat kulit. Ada tanda-tanda awal keletihan. Heart rate dah nak dekat zon 5. Cadence dan stride ada drop sikit. Sepanjang jalan yang lurus ini, saya cuba fokus pada form dan teknik pernafasan supaya tidak bong. Pace pun kena perlahan sikit. Yang utamanya, breathe, stride and keep going. Kilometer ke-10. Maka bermulalah cabaran yang menguji ketahanan fizikal dan mental. Kena hadap satu lagi overpass yang tak tinggi mana pun. Elevation lebih kurang dalam 10 meter sahaja. Namun disebabkan fatigue sudah melanda diri, ditambah pula panas mentari. Kucar-kacirlah jadinya. Overpass ni memang pembunuh momentum. Heart rate mencanak sampai 180 BPM. Anda boleh cek sendiri kat data di sebelah kiri. Penat semakin terasa, tapi kena push jugalah. Biar susah sekarang. Jangan masa race day nanti. Ingat, when you are tired, remember why you started. Selepas turun daripada overpass yang tak tinggi mana tu, larian diteruskan di atas jalan raya. Pengumuman sikit, untuk keselamatan larilah di sebelah kanan, menghadap arus jalan supaya kita nampak kenderaan yang datang dari hadapan. Otot-otot kaki terpaksa bekerja lebih keras kerana jalan adalah menaik. Memang kena struggle sikitlah. Namun tak perlu menyesal dengan latihan yang sebegini. Kerana setiap larian tiada yang sia-sia. Apabila diteruskan secara konsisten, lama-kelamaan otot-otot akan menjadi lebih kuat. Sabar kena ada, sebab hasilnya tidak boleh nampak sekelip mata. Ianya memerlukan masa untuk badan kita adapt dengan beban latihan yang kita lakukan setiap hari. Menuju ke kilometer ke-12. Elevation semakin tinggi seiring dengan heart rate. Baki larian seterusnya kembali melalui jalan kampung. Ada turun naiknya, tapi tidaklah setinggi tadi. Cadence dan stride kembali naik. Tumpuan diberikan kepada ritme larian. Kawalan pernafasan kira bolehlah, memandangkan laluan kali ini banyak menurun. Lari dalam kampung ni dapatlah juga berlindung di bawah bayang-bayang pokok sekejap. Rasa lega buat seketika. Kilometer ke-14 perlu melalui kawasan sawah padi sikit sebelum masuk balik ke jalan kampung. Mental jugalah, kawasan terbuka. Matahari direct ke kulit. Keletihan semakin ketara. Dalam hati, ada sikit je lagi nak habiskan misi hari ni. Takkan dah nak give up kot. Kalau yang ni pun dah tak mampu,
Macam mana nak capai target sub 1 jam 50 minit nanti? Jangan mimpilah. Saja kutuk-kutuk diri sendiri, buat bakar semangat. Setelah lebih kurang 1,5 jam berlari, dengan ini tercapailah hasrat murni untuk berlari sejauh 15 km pada hari ini. Rasa macam nak berhenti, tapi rumah jauh lagi. Kugagahi juga sambung berlari. Larian diteruskan lagi menuju ke rumah dengan melalui kawasan perkuburan orang Cina dan Kristian. Kekadang kawasan ni banyak monyet. Ada jugalah pengalaman sekali kena kejar dengan monyet kat sini. Bagus juga sebab membantu jantung untuk sampai kepada maksimum heart rate. Terima kasih monyet-monyet sekalian. Sini juga adalah projek tebatan banjir under construction. Projek ni meliputi kawasan yang sangat luas. Sebab itulah lambat lagi nak siap. Dekat-dekat nak pukul 9 pagi, jam bagi tahu dah cukup 16 km saya berlari. Ngam-ngam sampai dalam kawasan kejiranan saya. Tapi kat bawah lah. Nak teruskan lari sampai ke pintu rumah, dah tak terdaya lagi dah nak berlari panjat bukit. Jadi saya jalan kaki sajalah. Sampai di rumah, minum air sikit. Lepas tu, buat static cooling down. Alhamdulillah selesai juga easy run yang tak adalah easy pun. Kesimpulan latihan hari ini, total distance 16.10 km. Duration 1 jam 35 minit 32 saat. Average pace 5 minit 56 saat per kilometer. Average heart rate 165 BPM. Average cadence 169 langkah per minit. Average stride ialah 100 cm. Apa hasil hari ini? Easy run tak selalu rasa easy, terutamanya bila cuaca panas dan jalan berbukit. Heart rate tinggi bermakna badan masih penat atau mungkin hydration kurang. Tapi pentingnya konsistensi dan mental toughness, bukan pace semata-mata. Untuk capai sub 1 jam 50 minit, saya kena lari dengan pace sekurang-kurangnya 5 minit 10 saat per kilometer. Boleh ke ni, ha? Apa-apa pun, ada berbaki 13 hari lagi. Saya kena mula biasakan pace tu dalam temporan dan interval selepas ni. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau anda juga sedang buat persiapan untuk race, teruskan usaha. Badan boleh penat, tapi hati kena kuat. Kejayaan datang dengan usaha, bukan dengan duk saja. Jangan lupa subscribe, like dan share jika anda suka konten yang macam ni. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Runner Tua signing off.